Saya Siti Haja binti Kemiran, pelajar BBA. Saya belajar di UTM Space semenjak tahun 2021 dan tahun ini baru menamatkan pengajian. Cabaran yang paling besar sepanjang pengajian sudah pastinya penulisan masa. Ini kerana sebagai seorang pelajar kita bukan sahaja dituntut untuk belajar, tetapi kita harus bergiat aktif dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak universiti. Jadi apa yang saya buat adalah saya membuat jadual dan menyiapkan skala kerja assignment terlebih dahulu dan pastikan saya mempunyai masa juga untuk being a part of university's activity. Yang memberi inspirasi saya untuk terus berusaha cemerlang sudah pastinya kedua bapa saya dan keluarga tercinta, kerana saya rasa mereka adalah pendorong utama saya untuk memastikan saya menghabiskan pengajian di universiti ini. Selepas ini saya ingin menyambung pengajian dalam MBA dan ada beberapa universiti dan pilihan saya, tapi kemungkinan besar UTM tetap di hati. Inovatif, progresif dan juga sangat kooperatif. Terima kasih UTM, terima kasih Space UTM.